siapa-siapa yang meninggal akan segala faraid Allah. Benda hak Tuhan puji atas kita ni lah. Benda Allah puji atas kita ni, siapa yang meninggalkan, orang itu telah keluar dari rahmatillah. Ya tengok. Orang tu dah keluar daripada rahmatillah. Orang mana tu? Orang meninggalkan faraidillah. Orang yang meninggalkan segala fardu Allah. Siap juga. Orang-orang yang meninggal segala faraidillah, segala fardu Allah. Orang ni sudah apa? Sudah keluar daripada rahmatillah. Wal'iyazabillah. Wal'iyazabillah. Orang ni dah keluar daripada rahmat Allah. Siap dah lah. Sabit tu kita tak ada muskil mana tempat kita ni. Allah menyelamatkan lagi. Allah menyelamatkan lagi. Itu dia. Maka faraidallah ni termasuk haji. Sebab haji ni wajib dah bagi orang yang kuasa lah. Atas yang kuasa wajib mengerjakan haji. Kita pergi mati kata tak siapa seru tu jangan. Tak siapa seru gananya. Siapa belakang dah seru ni. Wa azim finnasi bil hajj. Tak siapa seru apa. Jangan kata gitu. Saya biasa dengar banyak dah. Banyak dah di kalangan orang-orang ni katanya tak siapa seru. Tak siapa apa seru siapa dah. Cumanya modal tu lah, belanja kita tu lah, duit pitih kita tu lah. Selagi mana duk kecek lagu tu, lambat orang tu nak boleh pergi haji. Kalau mulut duk kata tak siapa seru. Gano tak ada berasa nak pergi lagi kau haji. Tak siapa seru. Kalau duduk situ lagi, orang tu lambat nak pergi boleh haji. Lambat nak pergi boleh haji tu. Nak boleh pergi haji tu lambat. Sebab dia tak say dah tu. Dia tak siapa seru tu. Itu dia. Dia kena katakan nak. InsyaAllah. Nak pergi dengan secepat mungkin. Nak usaha. Bukan kita usaha. Usaha dah. Usaha pula. Itu dia. Usaha dah. Usaha pula. Dayin boy. Ni biasa dengar jak budak lagi. Dia dengar ayat ni. Apa nak buat gana, tak siapa seru lagi. Dia mahu siapa tu pergi lah dulu. Dia tak berapa lah tu. Tak nekeh mana lah tu. Rau ing keiwan. Tak siapa seru, tak boleh. Tak siapa nak seru siapa dah. Tak sampai kerana Allah menyapa dah gerang-gerang dia.